Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya dalam video kali ini, saya Syamsul Azam dari kelas Bahasa Melayu 3. Hari ini dalam video kali ini, saya akan ceritakan kepada anda berkenaan dengan kerancuan bahasa yang berlaku dalam media massa. Apa yang dikatakan dengan media massa ni? Baik, media massa adalah satu saluran, iaitu alat komunikasi yang digunakan untuk menghantar maklumat kepada kumpulan yang sangat-sangat besar. Ataupun kita boleh katakan apabila kita hantar, maka ramai yang boleh tengok. Dia berbeza dengan media-media yang lain. Tetapi apabila kita katakan media, maka dia adalah satu bentuk penyampaian. Maka media massa satu bentuk penyampaian kepada sebuah kumpulan yang besar melalui beberapa perkara. Iaitu pertama, mungkin daripada telefon. Yang kedua, melalui rangkaian internet. Jadi itulah yang kita katakan dengan media massa. Tidak kisahlah maklumat itu berbentuk hiburan ataupun berbentuk ilmiah dan sebagainya, kita kongsikan dalam laman sesawang menggunakan internet, maka ia dikatakan sebagai media massa. Baik, tuan-tuan, berkenaan dengan media massa hari ini, kalau kita tengok terlalu banyak kerancuan bahasa yang berlaku. Ialah maklum, kita sedia maklum bahawasanya kerancuan bahasa ini berlaku apabila kita nak cepat ataupun kita nak sampaikan maklumat secara ringkas dan padat. Maka tidak lain tidak bukan, kerancuan bahasa akan berlaku. Saya boleh katakan short form dengan izin, iaitu satu bentuk perkataan yang disingkatkan. Contoh, saya bagi perkataan contoh dah ya, contoh. Tetapi di dalam media massa hari ini kita hanya menggunakan CTH untuk menandakan sebagai contoh. Itu bentuk yang mudah. Baik, saya kongsikan kepada anda untuk video yang pertama kali ini, iaitu berkenaan dengan kerancuan bahasa yang pertama yang kita dapat tengok daripada sebuah laman sawang yang dikongsikan oleh Ashikin Muhammad Zain berkenaan dengan apa yang dikatakan, I felt like a champion, then I won. I went on and purchased the world bunch of the series. Jadi itu adalah, saya boleh katakan buku yang dibaca lah. Jadi hadiah besar untuk budak 9 tahun tadi yang cuma meminjam dan tak mahu memulangkan semula buku kegemarannya ke perpustakaan sekolah. Apa yang salah saya katakan dekat sini? Percampuran bahasa ataupun kerancuan di situ dah merupakan satu bentuk kesalahan. Tetapi saya nak tekankan kepada satu bentuk kesalahan yang lebih mendalam, iaitu frasa kerja transitif yang ada dalam apa yang telah dikongsikan oleh Ashikin Muhammad Zain ni. Baik, perkara yang salah dekat sini adalah tak mahu memulangkan semula buku kegemarannya ke perpustakaan sekolah. Ini satu bentuk kesalahan yang berlaku apabila dia katakan tak mahu memulangkan semula. Frasa kerja memulangkan. Tapi apa yang saya katakan kesalahan adalah frasa kerja transitif hanya perlu memulangkan, tidak perlu memulangkan semula. Tidak perlu mengulang balik apa yang dibuat. Maka yang betul adalah tak mahu ataupun tidak mahu memulangkan buku kegemarannya ke perpustakaan sekolah. Cukup di situ untuk menunjukkan bahawa ini berlaku kerancuan bahasa yang mana tidak menggunakan frasa kerja dengan baik. Baiklah, bersambung pada part yang kedua, iaitu berkenaan dengan frasa nama. Apa yang saya boleh katakan dalam satu bentuk hebahan? Dalam satu bentuk hebahan yang dikeluarkan, iaitu kepada sekolah SKB, warga SKB. Kita kat sini dah nampak dah. Dalam media massa hari ini terlalu banyak short form dengan izin, iaitu terlalu banyak perkataan-perkataan ringkas yang dikeluarkan oleh pengguna kepada orang ramai supaya orang ramai mudah untuk membaca dan memahami. Jadi kesalahan yang berlaku adalah berkenaan dengan ibu bapa. Ibu-ibu bapa pelajar diwajibkan untuk hadir ke majlis. Ini salah. Sebenarnya perkara yang betul berkenaan dengan frasa nama adalah para ibu bapa pelajar diwajibkan untuk hadir ke majlis. Cukup. Sebab kita nak kata kepada ibu bapa, kepada pelajar-pelajar perlu hadir. Jadi para ibu bapa sudah memadai untuk memastikan ayat yang digunakan adalah satu bentuk ayat hebahan yang betul. Namun perkara ini menjadi kebiasaan dan menjadi satu bentuk normalisasi dalam masyarakat hari ini bahawa okey, faham. Nampak? Itu dah berlaku kerancuan bahasa. Okey, faham. Tetapi inilah yang saya katakan bahawasanya apabila normalisasi ini berlaku, frasa nama yang digunakan pun tidak betul. Baiklah, kesalahan yang ketiga. Apa yang saya nak tunjukkan hari ini yang dikongsikan oleh pembina Malaysia dalam sebuah artikel yang disediakan. Apa yang dikatakannya bahawa dahulunya mereka lah kanak-kanak yang hanya berbekalkan batu-batu jalanan yang berhadapan dengan tentera penjajah Zionis Israel.
Namun kini kemampuan mereka mampu menggoncangkan Israel dan sekufu mereka di dunia antarabangsa. Apa yang salah dalam perkongsian yang telah dilakukan oleh pembina Malaysia? Baik, frasa kerja tak transitif yang berlaku ataupun kesalahan yang berlaku iaitu berkenaan dengan transitif berapitan. Kata kerja tak transitif berapitan, ber dan kan mesti diikuti oleh kata nama selepasnya sebagai unsur pelengkap. Kita tengok apa yang salah. Dahulunya mereka lah kanak-kanak yang hanya berbekalkan batu-batu jalanan untuk berhadapan dengan tentera penjajah Zionis Israel. Jadi apa yang salah? Dahulunya mereka lah kanak-kanak yang hanya berbekalkan batu-batu jalanan untuk berhadapan tentera penjajah Zionis Israel. Tidak perlu dengan. Sebab dekat situ kita katakan bahawasanya ia adalah satu bentuk pelengkap. Sudah lengkap, berhadapan. Tidak perlu dengan lagi. Tidak perlu kita nak tambahkan berhadapan dengan. Tidak. Hanya perlu berhadapan. Baik. Baiklah, kesalahan yang keempat berkenaan dengan frasa adjektif. Perkongsian yang dikongsikan oleh Roti Kaya Staff dalam sebuah cerita ataupun sebuah artikel yang dikeluarkan berkenaan dengan Nasti, saya masih sayangkan Nabilah Huda. Jadi Nasti ni cerita pasal saya masih sayangkan Nabilah Huda lah. Lebih suka jadi kekasih. Jadi dekat sini apa yang salah? Jom kita tengok. Baik. Dalam frasa adjektif seperti mana kita tahu, frasa adjektif yang hendak diperluaskan tidak boleh melenyapkan kata sendi antara frasa adjektif yang bersifat emotif dengan frasa nama. Apa yang salah? Iaitu saya masih sayangkan Nabilah Huda. Sebenarnya tak boleh sayangkan. Dia sebenarnya adalah sayang akan Nabilah Huda. Itu adalah satu bentuk frasa adjektif yang lebih tepat kepada perkongsian yang dilakukan oleh Roti Kaya ini. Baik, jom. Jom selami kesalahan yang kelima. Apa yang saya katakan dalam kesalahan yang kelima berkenaan dengan frasa nama hukum DM. Apa yang dikatakan dengan DM iaitu diterangkan dan menerangkan. Peraturan DM ni cukup mudah iaitu apabila perkara yang utama disebut terlebih dahulu dan manakala unsur yang berfungsi menerangkan fokus utama hadir pada kedudukan yang kedua. Baik, dalam sebuah perkongsian berkenaan dengan YouTube iaitu yang dikongsikan dalam laman YouTube iaitu 10 penghawa dingin mudah alih terbaik 2021. Apa yang salah? 10 penghawa dingin yang terbaik di Malaysia. Sebenarnya 10 pendingin hawa mudah alih terbaik di Malaysia. Dekat situ dah kita tengok satu perkara yang salah iaitu penghawa dingin dan pendingin hawa. Apa yang betul? Pendingin hawa iaitu hukum DM, diterangkan dan menerangkan. Apa yang diterangkan? Hawa, betul? Iaitu pemanasan ataupun kita boleh katakan satu bentuk suhu. Hawa ni adalah satu bentuk suhu. Jadi apa yang disejukkan, diterangkan baru menerangkan. Pendingin hawa, bukan pendingin, bukan penghawa dingin. Baik. Baiklah, saya kongsikan untuk kesalahan yang keenam. Apakah bentuk kesalahan yang ada dalam sebuah artikel yang telah pun ditulis ataupun sebuah poster lah yang dikeluarkan, iaitu tips cegah kenaikan berat badan dari masa ke semasa. Frasa sendi nama ni, saya boleh katakan dia hadir berturut-turut. Sebenarnya salah. Dia tidak boleh hadir berturut-turut. Kata sendi mesti diikuti oleh kata nama. Oleh itu, penggunaan pasangan frasa sendi nama dari ke perlu diikuti frasa nama yang setaraf ataupun sama bentuk dia. Apa yang salah? Tips cegah kenaikan berat badan dari masa ke semasa. Yang betulnya apa? Tips cegah kenaikan berat badan dari semasa ke semasa. Nampak tak? Tak boleh pengulangan. Ataupun dari masa ke masa. Itu yang betul. Itu yang lebih betul. Iaitu kata sendiri tak boleh nak hadir berturut-turut. Jadi apa yang betul adalah dari ke ni frasa nama yang setaraf dengan dia. Masa, masa, semasa, semasa. Faham? Hai, baik. Kita teruskan dengan kesalahan yang ke-7. Baik, kesalahan kali ini dikongsikan oleh Nail Secret Official dengan izin, iaitu kedai buatan tangan lah. Bukan buatan tangan, dia kedai cuci kuku ataupun cantikkan kuku. Apa yang diceritakan dalam perkongsian ini iaitu Nail Secret Official katakan, selain daripada itu anda masih boleh lindungi kuku anda dengan Nail Secret, serum kuku terbaik anyone could ask for. Okey, apa yang salah iaitu berkenaan dengan frasa sendi nama yang digunakan.
kesalahan yang berlaku dalam frasa sendi nama dalam penyampaian nail secret ni, kedai nail secret ni, iaitu selain daripada itu, anda masih boleh lindungi kuku anda. Selain daripada itu, sebenarnya selain daripada itu ni salah. Sebab apa? Sebab menurut Kamus Dewan edisi keempat, selain bermaksud di samping. Okey, selain ni adalah di samping. Oleh itu penanda wacana selain itu tidak perlu ditambah daripada, kerana hanya boleh hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan dan lain-lain. Itu adalah bentuk sebenar-benarnya menurut Kamus Dewan edisi keempat, iaitu kesalahan yang berlaku dalam Nail Secret Official. Baik, yang betulnya apa? Selain itu cukup. Selain itu, anda masih boleh lindungi kuku anda. Itu sudah memberi makna bahawasanya selain itu, kuku anda boleh bersih. Macam itulah dia punya perumpamaannya. Okay? Baiklah, kesalahan yang terakhir berkenaan dengan media massa, iaitu kesalahan yang ke-8. Kesalahan ini adalah satu kesalahan yang besar. Namun, perkara ni saya kira sangat-sangat menjadi normalisasi. Yang salah tu sangat menjadi normalisasi kepada masyarakat hari ini. Kerana apa? Kerana kita dah biasa dengan keadaan bila kita tengok, kita lihat dan kita tonton media massa, maka inilah yang dikatakan sebagai bahasa yang sebenar, bahasa yang betul. Baik, glosa kecil tanpa glosa induk. Apa yang dikongsikan oleh Rosita daripada daripada laman Facebook, iaitu berkenaan dengan kepanasan walaupun hari tengah gelap. Dia nak cakap dia panas sebenarnya. Okey, hari dah gelap, hari dah mendung. Jadi sepatutnya keadaan tu menjadi sejahtera lah, menjadi baik. Namun tidak, dia menjadi panas walaupun hari tengah gelap. Apakah kesalahan yang berlaku? Ayat ni sebenarnya tidak lengkap dan tidak difahami kerana terdiri daripada klausa kecil sahaja. Okay, klausa kecil ini memerlukan klausa lain atau klausa bebas untuk menjadi ayat yang lebih lengkap, ayat yang lebih cantik lah ataupun gramatis. Yang betulnya adalah walaupun hari tengah gelap, hari telah gelap, saya tetap terasa panas. Baru cantik ayat tu. Bukannya kepanasan walaupun hari tengah gelap, hari telah gelap. Dia nampak macam ayat tu tak cantik lah sebab klausa tu tidak disusun dengan sempurna. Baik, sekian saja daripada saya. Saya harap ini adalah merupakan satu bentuk perkongsian santai ataupun satu bentuk diskusi mudah kepada anda semua. Kalau andai kata ada tersalah bahasa ataupun sesalah tata bahasa dalam penyampaian saya kira saya minta maaf. Harap semua boleh maafkan dan harap diberikan pembetulan. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hikmi bin Wan Zulfazli dari kelas Bahasa Melayu 3. Jadi hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian video tentang kesalahan kata yang terdapat dalam media cetak. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan media cetak? Jadi media cetak ni dia merujuk kepada bahan komunikasi yang dicetak dan disebarkan kepada orang ramai untuk menyampaikan maklumat, berita atau hiburan. Biasanya dia merangkumi surat khabar, majalah, risalah, poster, buku dan sebagainya. Jadi media cetak ni dia menggunakan tulisan dan gambar yang dicetak atas kertas dan tidak bergantung kepada apa-apa teknologi digital untuk penyampaian. Baiklah, kita pergi kepada kesalahan yang pertama. Jadi anda semua boleh lihat teks yang saya petik ni. Jadi kat sini saya dapat kesan dua kesalahan kata. Yang pertama ialah kesalahan ejaan dan yang kedua kesalahan bahasa. Okey. Untuk yang pertama, kesalahan ejaan, untuk perkataan perniagaan. Jadi dia tertinggal perkataan art kat sini. Jadi perkataan ini, perniagaan ini tidak membawa maksud apa-apa. Okey. Yang kedua, kesalahan bahasa online. Jadi perkataan online ini dia merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris yang bawa maksud dalam talian. Jadi kat sini kesalahan bahasanya ialah online lah, yang sepatutnya ditulis dalam talian. Perniagaan dalam talian makin
apa pun. Kita pergi kepada kesalahan kata yang kedua. Anda semua boleh tengok kat sini. Okey, untuk kesalahan yang kedua ini juga kesalahan ejaan, iaitu klinik Lyon. Jadi terang lagi bersuluh, anda semua pun boleh nampak perkataan E yang ada di huruf E yang berada di perkataan klinik. Jadi kita baca pun pelik, betul tak? Dia punya perkataan ini. Jadi yang betulnya ialah klinik Lyon. Kita pergi kepada kesalahan kata yang seterusnya. Contohnya ada kat sini. Okey, dalam teks surat khabar ini, MPAG diminta tanggani anjir liar. Jadi perkataan yang salahnya ialah anjir, di mana kita perlu gantikan dengan anjing liar. Jadi perkataan anjir ini saya rasa merupakan perkataan yang direka sendiri. Kitalah yang merekanya. Jadi anjir ini dalam kamus dewan dia tidak membawa maksud apa-apa. Jadi perkataan yang sebetulnya ialah anjing liar. MPAG diminta tanggani anjing liar. Kita pergi kepada kesalahan bahasa yang keempat. Contohnya ada kat sini. Okey, antara kesalahan yang saya dapat kesan dalam teks ini ialah jadi pot pengemis, iaitu penggunaan bahasa Inggeris dalam ayat bahasa Melayu. Pot ini juga perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris yang membawa maksud kawasan ataupun tempat. Jadi yang sebetulnya ialah jadi kawasan ataupun tempat pengemis. Baiklah, kita pergi kepada kesalahan bahasa yang kelima. Jadi contoh ada kat atas ni, kamu semua boleh lihat. Okey, kat sini antara kesalahan bahasa yang saya dapat kesan iaitu kesalahan penjodoh bilangan. Kalau anda semua boleh lihat, dekat bawah sekali tu ada perkataan buah pokok, beberapa buah pokok. Jadi terang lagi bersuluh, perkataan ini memang salah. Untuk pokok sepatutnya beberapa batang pokok. Jadi untuk kalau buah ni untuk sebuah rumah, sebuah kereta dan sebagainya lah. Jadi yang betulnya ialah sebatang pokok. Kita pergi kepada penggunaan bahasa yang keenam, iaitu binaan ayat pasif yang salah. Contohnya ada kat sini, anda semua boleh lihat. Okey, iaitu tugas itu patut diselesaikan oleh anda sekarang juga. Jadi perkataan yang salah kat sini ialah oleh anda. Sepatutnya kita tukar kepada tugas itu patut anda selesaikan sekarang juga. Jadi dalam bahasa Melayu, ayat pasif bagi kata ganti nama orang pertama ni dan kedua berbeza daripada ayat pasif kata ganti nama orang ketiga. Jadi sebab kesalahan ini, iaitu dalam ayat pasif ini orang kedua atau kata ganti nama perlu hadir di hadapan kata kerja pasif. Jadi yang betulnya ialah tugas itu patut anda selesaikan sekarang juga. Baiklah, kita pergi kepada kesalahan kata yang ketujuh, iaitu ayat dengan kata pemberi. Okey, contohnya ada kat sini, kamu semua boleh lihat. Okey, seperti yang kita semua tahu, kata pemberi ni dia ada dua, betul tak? Yang pertama kita ada ialah, dan yang kedua kita ada adalah. Jadi kesalahan yang saya dapat kesan dalam poster ini, kursus ini ialah khas untuk kaum belia. Jadi perkataan yang salahnya perkataan ialah lah. Jadi sebab apa dia salah? Okey, menggunakan kata pemberi yang salah, pola ayat ini ialah FN dan FS. Jadi kata pemberi yang betulnya ialah adalah. Okey, maksudnya kita buang perkataan ialah itu dan gantikan dengan perkataan adalah. Macam tu. Jadi tapi kita juga boleh buang perkataan ialah ataupun adalah ini. Sebab kalau kita baca balik,
ayat ini, kursus ini khas untuk kaum belia. Jadi kalau kita tak letak perkataan ialah ataupun perkataan adalah, ayat ini still menjadi ayat yang sempurna lah dan kita boleh faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim bin Zamri. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa contoh kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat dalam media elektronik di dalam negara kita. Serta saya akan menunjukkan penambahbaikan atau cadangan penambahbaikan di dalam video ini. Baik, kesalahan yang pertama saya dapati di dalam aplikasi TikTok ialah ini. Selalu buat jadi, apa hal hari ini ads jadi. Setelah saya analisis, terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama ialah kesalahan tata bahasa dan struktur ayat. Buat jadi, penggunaan kata kerja yang tidak tepat. Buat dan jadi dalam konteks ayat ini kurang jelas. Ayat ini seolah-olah ingin menyatakan sesuatu yang dilakukan selalunya berhasil. Yang kedua, ads jadi. Penggunaan ads sebagai pengganti tak ataupun tidak sangatlah tidak sesuai dalam penulisan. Yang ketiga, apa hal. Bentuk ini tidak formal. Lebih sesuai kita gunakan mengapa ataupun kenapa dalam konteks bertanya. Baik, cadangan penambahbaikan ataupun pembetulan bagi ayat dalam kesalahan dalam aplikasi TikTok ini ialah selalunya menjadi, mengapa hari ini tidak menjadi. Baik, kesalahan yang kedua saya dapati di dalam aplikasi TikTok ialah ini. Kesalahan ini menunjukkan ayat asalnya ialah sold what, sales boleh masuk tele untuk TGK katalog kasut. Baik, yang pertama ialah kesalahan ejaan katalog, di mana katalog ini dieja dalam bahasa Inggeris. Sepatutnya katalog ini dieja dalam bahasa Melayu standard, iaitu KATALOG, katalog. Yang kedua, kesalahan singkatan tidak baku, di mana dalam ayat ini menggunakan singkatan tele yang merujuk kepada aplikasi Telegram. Sepatutnya ia dieja secara penuh dan tidak perlu disingkatkan, iaitu Telegram. Dan di dalam kesalahan ini dia terdapat ejaan TGK, singkatan TGK yang merujuk kepada tengok. Sepatutnya kita perlu eja secara penuh dan tidak perlu singkat dalam penulisan, iaitu TENGOK, tengok. Kesalahan yang ketiga ialah kesalahan tanda baca, di mana kesalahan penggunaan berlebihan tanda seru. Tanda seru yang diletakkan secara 3 kali sepatutnya hanya sekali sahaja. Yang keempat, gaya bahasa tidak formal atau selanggar. Terdapat dalam ayat boleh masuk tele untuk TGK. Sepatutnya sila sertai saluran Telegram untuk melihat katalog kasut. Baik, contoh kesalahan yang ketiga ialah ini, di mana perasan tak driver peti ais ramai yang kurang ajar atas JLN Raya. Kenapa Baik, kesalahan yang saya telah analisis. Yang pertama, kesalahan tata bahasa, di mana asal driver peti ais ramai yang kurang ajar. Frasa ini janggal dari segi struktur dan subjek tidak jelas. Adakah ramai merujuk pada driver atau peti ais? Pembetulan ayat ini ialah ramai pemandu lori penghantar peti ais bersikap kurang sopan di jalan raya. Kesalahan yang kedua ialah kesalahan istilah, di mana istilah driver, iaitu perkataan dari pinjaman bahasa Inggeris, tidak dimelayukan dalam konteks penulisan ini. Sepatutnya ditulis pemandu. Kesalahan yang ketiga ialah kesalahan ejaan singkatan. Jalan dieja secara singkat JLN,
sepatutnya kita perlu eja secara penuh, iaitu JALAN, dan tidak perlu disingkatkan dalam penulisan kita. Yang keempat, bahasa tidak formal atau selanggar. Selanggar atau bahasa pasar tidak sesuai dalam penulisan. Pembetulannya ya atau mengapa. Baik, cadangan ayat penulisan semula ialah: adakah anda perasan bahawa ramai pemandu lori penghantar peti ais bersikap kurang sopan di jalan raya? Mengapa agaknya? Baik, kesalahan yang terakhir di dalam media elektronik yang saya dapati ialah ini. Air asal balik dari klinik, mak terkulai peluk atas motor, aku tak sanggup hilang mak. Jenis-jenis kesalahan yang saya dapati ialah kesalahan ejaan, selanggar ataupun tidak baku. Kesalahan yang pertama ialah motor. Kesalahan ejaan tidak baku. Motor ialah bentuk ringkasan kepada motosikal. Pembetulan kita perlu eja motosikal. Yang kedua ialah kesalahan struktur ayat atau tata bahasa. Mak terkulai peluk atas motor. Struktur ayat tidak jelas dan sukar kita nak faham maksud sebenar. Susunan perkataan perlu dibaiki untuk kelancaran dan kejelasan ayat ini. Pembetulan ialah: mak terkulai sambil meluk saya di atas motosikal. Kesalahan yang ketiga, pengulangan kata nama yang tidak perlu. Aku tak sanggup hilang mak. Ayat ini boleh diperbaiki untuk menempatkan tata bahasa dalam ayat itu. Pembetulan ialah: aku tak sanggup kehilangan mak. Baik, cadangan penulisan semula. Dalam perjalanan pulang dari klinik, mak terkulai sambil memeluk saya di atas motosikal. Saya tak sanggup kehilangan mak. Baik, itu saja contoh-contoh kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat dalam media elektronik di dalam negara kita. Sekian, terima kasih.